Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ada yang tanya saya, kenapa tak cuba suplemen lain? Suplemen ini boleh bantu, mungkin setiap penyakit mesti ada ubatnya. Tuan-tuan, saya nak fahamkan pada anda semua bahawa hemodialisis ataupun CAPD itu satu usaha kami untuk merawat penyakit. Dia seperti ubat lah juga. Maknanya kita berusaha untuk bukan untuk sembuh tetapi untuk maintainkan kesihatan kita. Saya tahu, saya faham setiap penyakit mesti ada ubatnya. Dan hemodialisis ataupun CAPD inilah ubat untuk mereka yang dialisis. Kerana saya yakin dengan kata-kata pakar renal ataupun pakar nefrologi. Selain daripada itu, ubat yang lebih mujarab adalah mengikut diet yang sesuai. Iaitu kita perlukan nutrition yang sesuai untuk diri kita dan juga nutrition yang lengkap ataupun cukup untuk diri kita. Alhamdulillah terbukti saya dialisis dan juga saya mengamalkan diet. Saya dapat maintainkan kesihatan saya. Alhamdulillah. Jadi tak perlulah suplemen-suplemen yang tak tahu apa punca daripada mana datangnya. Dan juga suplemen-suplemen yang tersembunyi daripada pengawet-pengawet tambahan dan juga gula dan garam yang tinggi. Garam itu saya maksudkan adalah sodium. Selama 10 tahun saya mengamalkan dialisis dan juga diet yang betul dan alhamdulillah maintain kesihatan saya. Termasuklah ubat-ubat ataupun suplemen-suplemen yang direkomend oleh Kementerian Kesihatan dan juga Dr. Renal saya. Tak salah anda nak cuba pelbagai suplemen, tetapi pastikan suplemen itu sesuai dengan keadaan diri anda, iaitu sebagai seorang pesakit buah pinggang. Setiap individu, setiap pesakit adalah berbeza, ya. Tuan-tuan kena faham benda itu. Sekian saja saya punya perkongsian pada hari ini. Mungkin anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini. Jom maintain sihat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.